Orang cuma nampak saya jual kek waktu malam. Tapi apa yang orang tak nampak, berapa banyak nak bawa, harga, stok, semua benda nak kena fikir. Sebab setiap perancangan hari ini akan tentukan esok nanti macam mana. Straight A student, degree dari UKM, 5 tahun saya kerja HR. Gaji tiap-tiap bulan dah masuk. Orang tengok saya macam saya dah okey. Tapi saya tahu ada benda lain yang saya nak cuba. Benda yang dah lama saya minat. Bukan sebab kerja tu salah. Cuma saya rasa kalaulah saya tak cuba sekarang, mungkin sampai bila pun saya akan tertanya-tanya. Saya tak berhenti ikut emosi. Saya tengok apa risiko yang saya perlu hadapi. Kalau kita nak ubah hidup, tak cukup dengan sekadar keberanian. Keberanian tanpa perancangan tak cukup untuk bawa kita jauh. Ada malam yang orang tak ramai, saya duduk je tengok kek. Saya balik, simpan apa yang tak habis, tengok balik apa yang boleh dibaiki. Esok, saya cuba lagi. Bila orang dah start kenal dekat TikTok, memang phone ni tak berhenti bunyi. Saya lega sebab apa yang saya rancang sebelum ni dah mula nampak hasil. Bukan nasib semata-mata, bukan viral semata-mata. Sebab kalau viral tapi tak ready, boleh hancur impian saya ni.